Usul yang ke-62 ni. Riwayat-riwayat yang menyebutkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada memakan, meminum sesuatu atau melakukan sesuatu perkara kerana ia mewarisi, mempesakai atau menyebabkan penyakit tertentu atau malapetaka tertentu akan menimpa pelakunya. Terutama apabila digunakan perkataan yurithu untuknya. Ini untuk menyatakan mewarisi, menyebabkan, mempesakai. Ia sama ada maudhu' atau paling baik pun dhaif sangat, dhaif jiddan. Aisyah meriwayatkan katanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah. Ketika itu aku telah memanaskan air di bawah sinar matahari yang panas. Terus baginda bersabda, jangan engkau lakukan, yakni begitu wahai Humairah, kerana ia mewarisi atau mempesakai atau menyebabkan penyakit sopak. Ialah riwayat-riwayat ini kalau kita baca di dalam kitab-kitab fiqh, terutamanya kitab fiqh Syafi'i, akan bertemulah dipanggil air itu air musyammas. Air yang panas disebabkan kena sinaran matahari yang panas. Jadi ramailah ulama-ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i mengatakan makruh mengambil wuduk atau bersuci dengan air musyammas itu. Ia lebih menarik kerana berkait dengan hukum juga. Sedangkan dalam bab hukum tak boleh hadis maudhu', hadis dhaif sangat pun tak boleh. Hadis ini ada dalam kitab-kitab yang secara khusus mengumpulkan hadis-hadis maudhu'. Ibnu Al-Jauzi berkata, riwayat yang tersebut ini tidak sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Aisyah terdapat Khalid bin Ismail. Kata Ibnu Adi Al-Hafiz, dia mengada-ngadakan hadis atas nama orang-orang Islam yang siqat. Abu Hatim bin Hibban Al-Hafiz berkata tentang Khalid bin Ismail, sama sekali tidak boleh dijadikan hujah. Al-Azdi berkata, Khalid bin Ismail, pendusta besar. Dia meriwayatkan hadis-hadis dusta daripada perawi-perawi thiqat. Hadis terbukti bersanggah dengan kenyataan. Mana ada orang menjadi sopak semata-mata kerana selalu mandi air musyammas, sama ada untuk berwuduk atau untuk mandi. Perkara yang sama telah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Tak pernah ada berlaku pun benda ni. Boleh dikatakan semua ulama hadis menerima bahawa tidak ada satu pun hadis yang sahih ataupun hasan berhubung dengan larangan menggunakan air musyammas, dan ada pula akibat buruk daripadanya berupa penyakit sopak. Mulla Ali Al-Qari berkata, ketahuilah bahawa menggunakan air musyammas itu makruh menurut pendapat ashah daripada mazhab Syafi'i. Tetapi menurut pendapat yang terpilih di sisi tokoh-tokoh mutaakhir mazhab Syafi'i adalah tidak makruh. Dan itulah mazhab tiga lagi Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. An-Nawawi berkata, tiada langsung hukum makruh menggunakan air musyammas. Salah satu tanda hadis itu tidak sahih bahkan maudhu' ialah adanya penggunaan seruan ya Humairah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah di dalamnya. Menurut para ulama hadis, hanya ada satu sahaja hadis sahih dengan seruan seperti itu. Lihat usul ke-16 untuk mendapat keterangan yang lebih tentangnya. Hari ini di serata dunia termasuk di Malaysia, tangki air diperbuat daripada bermacam-macam bahan, dari besi hingga plastik dan lain-lain. Ia diletakkan pula di tempat yang tinggi seperti puncak rumah dan bangunan. Air yang ditakungnya seringkali menjadi sangat panas kerana begitu lama terdedah kepada kepanasan sinaran matahari. Namun begitu, ia tetap digunakan oleh semua orang dan tidak pula kedengaran di mana-mana pun munculnya penyakit sopak di kalangan mereka kerana menggunakan air itu. Dari dulu lagi para doktor menyangkal adanya penyakit sopak disebabkan penggunaan air musyammas. Itulah sebabnya An-Nawawi, Mulla Ali Al-Qari dan lain-lain mengatakan tidak sabit daripada para doktor suatu apa pun tentangnya, yakni air musyammas.
Lihat, sebenarnya terdapat beberapa lagi hadis yang mengaitkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai penyebab penyakit sopak. Namun tidak ada satu pun daripadanya sahih. Antaranya ialah dua hadis di bawah ini. Yang pertama, Nabi SAW dikatakan telah bersabda, bermaksud sesungguhnya makan dalam keadaan kenyang mempesakai, yakni boleh menyebabkan penyakit sopak. Hafiz Al-Iraqi berkata, aku tidak menemui langsung asalnya. Lihat. Contoh kedua, apabila seseorang daripada kamu minum, ia hendaklah minum dengan tenang. Janganlah ia minum banyak sekaligus dalam satu nafas sahaja. Kerana penyakit hati itu berpunca daripada minum dengan cara itu. Komentar. Al-Zahabi menukilkan kata-kata Yahya bahawa Musa bin Ibrahim Al-Marwazi itu seorang pendusta. Jika dilihat kepada adanya perawi pendusta di dalam sanad, maka adalah lebih tepat hadis itu dihukum sebagai maudhu'. Apa yang dipertikaikan daripada hadis itu ialah dengan tambahan di akhirnya sebagai akibat daripada meminum air banyak dengan cara tersebut. Bukan bahagian permulaannya. Kerana mafhumnya ada juga diriwayatkan dengan sanad yang elok, yakni hasan dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar. Anjuran Nabi SAW supaya minum air dengan tenang dan larangan daripada minum dengan golojoh atau bernafas ketika minum air memang ada di dalam hadis-hadis sahih ataupun hasan. Antaranya dua hadis di bawah ini. Bermaksud Rasulullah SAW selalu meminum air dengan 3 nafas. Apabila mendekatkan bekas air ke mulutnya, baginda membaca bismillah. Setelah meminumnya, baginda memuji Allah. Begitulah dilakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis bermaksud Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu minum, maka janganlah ia bernafas dalam bekas minumannya. Penyaksian lapangan juga tidak membuktikan hingga ke hari ini bahawa meminum air dengan cara itu menyebabkan penyakit hati yang tertentu. Apalagi kalau dikatakan ia adalah sebab besar bagi segala macam penyakit hati. Oleh kerana itulah Ibn al-Arab menulis, hadis yang menyatakan penyakit hati berpunca daripada minum air banyak sekaligus dengan satu nafas itu adalah karut, yang ini tidak benar. Contoh ketiga, zina mempesakai atau menyebabkan kepapaan. Jadi banyaklah yang kita dengar penceramah-penceramah, penasihat-penasihat, kadang-kadang imam-imam dalam khutbah pun ada, dalam mengajar di masjid-masjid tu dia nak menakutkan orang, nak menjauhkan orang daripada perzinaan, dia bawa hadis. Memanglah bagus menjauhkan orang, jaga orang daripada perzinaan, tapi jangan bawa benda-benda yang salah. Jangan bawa hadis palsu. Komentar. Di dalam sanad terdapat perawi yang bermasalah. Al-Madhi bin Muhammad. Menurut sesetengah ulama, Al-Madhi bin Muhammad adalah perawi majhul. Abu Hatim berkata, hadis ini batil, yakni karut. Aku tidak tahu siapa Madhi. Tidaklah usul ke-62 bersama dengan contoh-contoh di bawahnya dibentang dan dibahas untuk melegitimasikan penzinaan dalam masyarakat. Tidak juga untuk memperkecilkan dosanya. Penzinaan tetap merupakan dosa besar berdasarkan sekian banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Kita umat Islam tidak memerlukan hadis-hadis maudhu' untuk membendung masyarakat Islam daripada perbuatan yang keji seperti penzinaan itu. Banyak lagi perbuatan-perbuatan lain selain penzinaan yang dikaitkan dengan sabda Rasulullah SAW. Kononnya baginda SAW bersabda ia mempesakai atau menyebabkan kepapaan dan kemiskinan. Sayang sekali kerana semuanya maudhu'. Antaranya dikatakan Rasulullah SAW bersabda bermaksud 3 perkara mempesakai, yakni menyebabkan kepapaan. Pertama, makan dalam keadaan berjunub sebelum membasuh kedua tangan. Kedua, bangunnya orang yang berjunub dengan bertelanjang tanpa memakai kain atau apa-apa penutup. Ketiga, memaki suami secara berhadapan. Kenyataan tidak membenarkan apa yang tersebut sebagai contoh ketiga di atas. Terbukti tidak semua orang yang berzina itu melarat dan sengsara kehidupannya.
Tidak terbukti juga kehidupan semua orang yang berzina atau kebanyakan mereka berakhir dengan kepapaan dan kemiskinan. Berapa ramai dari kalangan mereka yang berzina tetapi hidupnya terus mewah dan kaya raya hingga ke akhir hayat. Kalau kita kata ini Rasulullah kata, tak benar lah yang Rasulullah kata. Sebab itu kita kata sesuatu hadis tu bila kita nak menilai dia, kita kena tengok kan kepapaan itu melarat lah, miskin lah. Kalau kita kata itulah maksudnya, maka benda ni boleh ditengok, boleh dilihat. Sebenarnya yang paling banyak menempati usul ke-62 ini ialah riwayat-riwayat Syiah. Dalam kitab-kitab hadis mereka yang muktabar seperti Al-Kafi dan lain-lain tersebut dengan banyak riwayat-riwayat yang karut seperti itu. Di dalam kitab-kitab Sunni pula riwayat-riwayat semacam itu dihukum maudhu' oleh para ulama hadis. Dan ia pada umumnya hanya tersebut di dalam kitab-kitab yang tidak masyhur dan muktabar. Mungkin juga apa yang bertebaran di dalam kitab-kitab Sunni itu berpunca daripada periwayatan golongan Syiah. Riwayat-riwayat Syiah yang menepati usul ke-62 yang sedang kita bincangkan sekarang. Bermaksud Abu Abdullah yakni Ja'far As-Sadiq berkata, makan dalam keadaan sudah kenyang mempesakai penyakit sopak. Al-Kulaini, Al-Kafi. Kitab Al-Kafi ni di kalangan mereka sama seperti kalau di kalangan ahli sunnah ni Bukhari ya. Yang kedua, bermaksud berada lama di dalam bilik mandi air panas boleh menyebabkan penyakit TB, yakni batuk kering. Kita kena ingat bila ulama-ulama hadis, pakar-pakar hadis dah kata perawi ni pendusta besar, mengada-ngadakan hadis, maka hadis itu jadi maudhu' lah. Gitu ya kaedahnya. Kaedah macam mana kita faham hadis ini maudhu'? Gitulah caranya. Daripada kata-kata ulama tu, para ulama menyimpulkan kedudukan sesuatu hadis.